sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pensyarah kami, Dr. Muhammad Zaharuddin bin Omar. Tidak lupa juga rakan-rakan yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan tugasan ini. Video ini merupakan tugasan 4 penghasilan produk subjek BMMB 1114 pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi. Dalam video ini kami akan menceritakan tentang cara-cara penghasilan khat hufi murabba. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Sufi Iqbal bin Muhammad Nur, seterusnya Wan Nur Najwa binti Muhammad Liza dan saya sendiri Nurul Huda binti Muhammad. Baiklah, sebelum itu, apa itu khat hufi murabba? Khat hufi murabba adalah salah satu variasi dari tulisan kufi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Antaranya, bentuk berpetak seperti segi empat dan catur. Selain itu, huruf-hurufnya disusun dalam grid atau kotak murabba, menghasilkan reka bentuk moden dan tersusun. Jenis penulisan ini banyak digayakan seiring dengan hiasan geometri, seolah-olah menambahkan lagi nilai estetika pada geometri itu sendiri. Gaya ini sering digunakan dalam seni digital, hiasan dinding, rekaan logo serta seni bina Islam. Bagi menghasilkan khat hufi murabba ini dengan mudah, kita boleh menggunakan kertas graf atau aplikasi seperti Excel. Baiklah, kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih satu peribahasa yang berbunyi membaca jambatan ilmu. Membaca jambatan ilmu ini bermaksud membaca ialah jalan utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tanpa membaca, seseorang akan ketinggalan dari segi ilmu dan informasi terkini. Membaca juga merupakan kunci utama untuk memperoleh pengetahuan. Seperti jambatan yang menghubungkan dua tempat, membaca pula menghubungkan seseorang dengan dunia ilmu pengetahuan, idea baharu dan pandangan yang lebih luas. Contoh ayat peribahasa yang boleh dimaksudkan dalam ayat ialah, sebagai seorang pelajar, kita haruslah sedar bahawa membaca merupakan jambatan ilmu. Oleh itu, kita hendaklah menjadikan amalan membaca sebagai rutin harian untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Baiklah, dan ini merupakan hasil transliterasi peribahasa dari Rumi ke Jawi. Seterusnya, cara bacaan khat kufi. Pertama, mulakan dari bawah bucu kanan ke bawah bucu kiri. Seterusnya, kita perlulah membaca mengikut arah jam. Ketiga, baca dari kiri bawah ke atas, dan yang terakhir, baca dari kiri atas ke kanan. Baiklah, ini merupakan lakaran awal khat kufi kami sebelum kami membuatnya secara digital. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada cara-cara penghasilan khat hufi murabba secara digital. Langkah yang pertama iaitu pertama sekali membuka aplikasi Microsoft Excel, kemudian mencari format dan pilih column width, kemudian tetapkan column width kepada 2.50. Baiklah, kita masuk kepada langkah yang kedua, iaitu sebelum kami menghasilkan khat hufi murabba ini secara digital, kami memastikan khat yang hendak dihasilkan adalah mengikut hukum positif dan negatif serta mengikut arah datum yang betul. Selain itu, kami juga memastikan bilangan bar huruf yang hendak ditulis adalah ganjil. Berdasarkan gambar rajah 1, gambar tersebut menunjukkan kaedah menggunakan peraturan kawasan positif dan negatif, iaitu kawasan positif diwakili dengan simbol tambah yang berwarna gelap, manakala kawasan negatif diwakili dengan simbol tolak yang berwarna cerah. Perkara ini bertujuan untuk memberi panduan bagaimana huruf-huruf harus disusun supaya reka bentuk akhir kelihatan seimbang secara visual. Manakala berdasarkan gambar rajah 2 menunjukkan penlukisan huruf H, di mana huruf H
di kiri merupakan penggunaan reka bentuk yang salah kerana huruf H tersebut berakhir di kawasan negatif dan tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Manakala huruf H di sebelah kanan merupakan huruf H yang betul di mana berakhir di kawasan positif dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini untuk memastikan susunan huruf dalam tulisan kufi mengikut grid secara konsisten dan nampak tersusun. Baiklah, langkah yang seterusnya sebelum menghasilkan kod kufi secara digital, kumpulan kami telah mengkaji terlebih dahulu tentang datum iaitu asas untuk susunan huruf. Datum ini telah membantu kami untuk membentuk kod kufi secara teratur dan simetri. Berdasarkan gambar rajah yang saya paparkan, gambar tersebut menunjukkan lapisan datum yang bermula dengan nombor 1 hingga 8 dalam bentuk segi 4. Susunan huruf bermula dari bujur selatan, kemudian bergerak mengikut arah lawan jam iaitu selatan mewakili nombor 1, seterusnya diikuti barat mewakili nombor 2, seterusnya utara mewakili nombor 3 dan diikuti timur mewakili nombor 4, akhir sekali masuk ke dalam nombor 5, 6, 7 dan 8 untuk membentuk huruf-huruf seterusnya. Datum ini bertujuan untuk menyusun huruf atau kalimah dalam bentuk simetri tanpa melangkau atau melanggar aturan datum. Langkah yang ketiga iaitu merujuk carta hot kufi sebagai panduan untuk memulakan penulisan hot kufi. Langkah yang keempat, mulakan dengan menulis perkataan pertama iaitu membaca dari datum selatan ke datum barat. Langkah yang kelima, teruskan dengan menulis perkataan yang kedua iaitu jambatan dari datum utara ke datum timur. Langkah yang keenam, bagi perkataan terakhir pula iaitu ilmu, mulakan kembali dengan menulis dari datum selatan ke datum timur bagi melengkapkan tulisan hot. Langkah yang ketujuh, iaitu mewarnakan latar belakang dan tulisan hot mengikut warna kesukaan dan kesesuaian. Okey, baik. Dan yang terakhir, inilah hasil daripada pemilihan warna kesukaan dan kesesuaian kami. Penghasilan tulisan hot yang lengkap dan boleh digabungkan untuk membentuk poster. Baiklah, ini merupakan contoh penggunaan hot kufi kami dalam poster. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.